Alhamdulillah, berakhirlah sudah misi aku untuk sampai ke pos Cinder Road. So far bagi aku dengan Gentra XADV 750 V3 ni memuaskan lah. Dia tidaklah sangat memuaskan, dia cuma memuaskan lah. First, sebab dia punya performance tu padu, dia punya traction pun cantik, riding mode dia pun best. Handling dia pun suspension pun okey lah. Okay, cuma yang bagi aku buat dia tak sangat memuaskan tu kerana aku tak boleh nak laju sangat sebab motor ni agak rendah. Ground clearance dia 165 mm. So bila aku laju kan, sebab motor ni kan bumping sap kan, bila aku laju ya sangkut krak. So aku tak ni lah, tak boleh nak laju sangat. Sebab tu dia tak sangat memuaskan. Tetapi dia so far dia memuaskan lah. Itu saja aku boleh cakap. Dan kalau korang tanya aku berbaloi ke pakai XADV 750 ni, berbaloi. Dengan harga dia, dengan performance dia. Nak pergi main off-road boleh, like off-road. Nak main highway boleh, cilok-cilok pun okey, kena laju sikit. Okey, torque power, dia punya horsepower, handling pun okey. So far okey lah. Kalau korang rasa korang berminat dengan Honda XCDV ni, belilah. Jangan fikir banyak kali sebelum korang menyesal.